Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk video kali ni saya nak share berkenaan dengan cara untuk kita duplicate ataupun sharing remote ni daripada Yamaha Y16. Okey, remote ni sesuai untuk Yamaha Y16 ZR, Yamaha NBX dan Yamaha X-Max. Okey, langkah yang pertama ialah kita kena aktifkan kita punya remote ni. Cara kita nak aktifkan dia tu, kita tengok, kita tekan tu. Kalau kita tekan tu dia lampu tu menyala laju ataupun dia sekejap tu masuk dia dalam mode on. Kalau dia menyala slow ataupun dia macam lambat tu, lama tu dia mode off. Tekan dulu untuk onkan dulu. Okey, lepas kita dah aktifkan remote tu, langkah yang seterusnya kita tekan knob ni sebanyak 3 kali. Okey, bila kita tekan knob ni sebanyak 3 kali, bila kita tekan sekali, lampu dekat keyless ni akan menyala. So kita kena buat 3 kali tekan. Maksud dia 3 kali menyala lah. So nanti yang lampu yang ketiga tu dia akan lambat sikit, lama sikit dia menyala. Kita tekan knob sebanyak 3 kali, dia akan menyala sini. Okey, sekali. Kita tekan kali kedua. Tekan kali kedua, dia akan menyala. Dan tekan kali yang ketiga, dan dia akan menyala lama sikit untuk kali ketiga ni. Okey. Lepas tu, terus masukkan digit ni. Okey, untuk nombor kod ni, 6 kod tu, masukkan nombor yang lama tu, yang nombor asal daripada beli motor daripada kedai tu. Jangan masukkan nombor yang baru dapat daripada kedai tu, daripada Shopee tu. So kalau 6 ni dia akan berkelip 6 kali lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, lepas. Masukkan pula nombor 5. Dia akan mengelip 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Masukkan 1, 8 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas masukkan kod tu, remote akan menyala dan motor akan bunyi. Tekan remote 2 kali. Okey, sekarang ni dia punya remote ni dah pair dah. Last kali tu tadi kita tekan lama-lama tu, dia nak kena buat cepat-cepat. Bila ngam dia buat masukkan 6 kod tu, dia akan menyala lampu keyless tu. Terus tekan bawah ni lama-lama. Dia akan terus bunyi. Lepas tu tekan dekat remote ni, tekan 2 kali. Terus dia akan pair lah dia punya remote ni. Ni sekarang ni dah pair ni. Macam ni dah pair ni. Okey, kita on. Kita tekan on. Kita start. Berjaya. Okey, satu lagi nak ingatkan, untuk nak buat setting ni, untuk pairkan dia punya remote yang baru beli ni, remote yang asal tu, yang original motor tu, jauhkan daripada motor ni lah, letak jauh sikit. Pasal nanti dia kacau dia punya frekuensi tu. Okey, tadi aku buat 2-3 kali jugalah pasal ikut step tu. Dia nak step tu dia nak kena cepat tu. Lampu dia mati je terus tekan. Kena tekan. Dia tak boleh lambat-lambat. Okey, yang ni aku beli murah je dalam RM39 lebih, dekat 40 lah diorang. Cuma aku beli murah-murah je untuk buat spare je. Tapi boleh pakai. Okey je. Okey, untuk NBX dengan X-Max pun dia sama juga. Sama je dia punya cara nak setting tu. Dia punya remote pun tak silap aku dia sama je ni. Model sama. Dia boleh pakai tiga-tiga tu, 3 motor ni. Jadi murah sikit lah, jimat banyak daripada beli yang original. Kalau buat kat kedai lagi lah, dia ambil upah dia sampai tak silap sampai 300 pun. So banyak jimat lah, banyak beza tu. Okey, kalau berminat boleh klik di link kat bawah tu untuk beli. Okey, sekian saja untuk video kali ni. Jumpa lagi.